Oh, tak kena. Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Okay geng, ini dia aku turun casting. Tadi kalau kau tengok scene yang awal-awal tu, kamu mesti korang tahu kat mana kan. Ya, aku berada di KLIA geng. Aku nak try dulu spot-spot yang aku pernah pergi sebelum ni. Yang ni dekat belah luar, dekat Asia. Nanti aku try masuk belah-belah dalam pula. Dah lama tak datang sini kan, dah berbulan-bulan. Okay geng, aku tengoklah macam mana nanti. Kalau ada hasil nanti aku update. Kepada yang menonton, jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Apa-apa geng, jom kita lancur. Air nampak cetek. Air tak masuk ke? Padahal semalam hujan lebat tu. Oh, kau strike yang pertama geng. Oh, curut lah geng. Auto release. Nampaknya macam tragedi nak berulang kembali. Ayo. Oh, okey, mantap. Ush, beratnya, gemuk kan tu. Strike yang pertama geng. Kali ni land. Gemuk pada ni. Patutlah rasa berat macam kan. Yelah geng, boleh lah ni tapau. Okay geng, stay tune. Apa-apa nanti kalau ada tangkapan, aku akan update lagi Wush. Strike geng, strike. Alhamdulillah geng. Strike yang kedua geng. Alhamdulillah. Pujuk kat sampan 3 geng. Okay geng. Relax apa ada. Okay geng, aku masuk dalam karung. Nanti kalau ada tangkapan lagi aku akan update Stay tune. Kau melayang aku kerja kan. Kuat sangat aku tarik geng. Ya Allah, kesian ikan ni. Dah lah curut. Ya sabarlah. Okay, geng, strike yang ketiga curut. Aku lepaskan balik lah.
Melayang aku kerja ikan ni. Tapi dia agak orang kata apa ni juga ni. Solid hook. Okay, thank you for the fight. Lepas balik. Masuk dalam ni ke mana sih? Lucut. Aku sembak kuat sangat lah ke sini. Sayang. Aduh sayangnya. Alhamdulillah. Ui. Tu punya menyambur, geng. Strike, geng. Strike yang keempat tak salah aku. Okey, geng. Bolehlah bawa balik macam ni. Okey, geng. Nanti kalau ada tangkapan, aku akan update. Stay tune. Alhamdulillah. Alamak. Ucut lah. Aku tarik dia ikut dia. Mana tak lucut. Adai. Sedih. Alah, lucut. Alah. Curut kot. Curut. Aduh, ye. Dia belum hampir tangkau sudah. Aduh. Dapat deh? Adalah baru 2 ekor. Besar? Tak ada besar, biasa je. Ya. Tengah kira ada? Tak adalah. Seekor tu dalam 300 gram ke 400 gram macam tu je lah. Ni kat burung lah. Ya. Ada? Dapat? Ada dah. Kelir. Ya. Tu. Alhamdulillah. Okey. Mantap. Strike, geng. Baik ah. Aduh, ada juga. Sama juga. Ada? Lebih kurang juga dari dulu. Macam ni jugalah saya dapat. Dari mana? Saya. Saya Kelang. Kelang. Berapa orang ni? Seorang je. Aduh. Okey, bang. Geng, strike. Alhamdulillah. Saiz pun okey. Dah lama tak dapat saiz macam ni. Okey, geng, aku masuk dalam karung dulu. Stay tune Dah. Ni tu boleh. Masing-masing jumpa balik. Mando tadi dah marah aku. Tak adalah marah, dia tegur. Apa kalau ada signboard tu jangan mancing kat situ.
Orang kata yang ada jalan utara lah. Sebab dia orang kata, dia kata tadi tempat laluan bos dia. So takut nanti bising apa kan. So area dia belah dalam ni, kalau korang nak mancing dia kata. Tapi apa nama tu, nyorok-nyorok lah, apa tu, motor sikit. Itulah yang dia pesan tadi dengan aku. Aku ingat tadi nak ngalau dah, baru rasa nak putus asa. Tapi nasib baiklah. Dia kata kat dalam ni okey sikit kalau nak mancing. Tak dekat geng. Ya Allah. Asal tak dekat. Aduh. Kau? Oh, lek. Kau main lagi kau? Lekat pun. Serang-serang tak lekat, serang-serang tak lekat. Ni kali lekat macam ni lah, bagus. Okay geng, strike lagi geng. Alhamdulillah. Boleh dah ni, saya tapau. Okay geng, kalau ada tangkapan ni aku update lagi ya. Stay tune. Alhamdulillah, strike geng. Mantap. Yes. Strike geng. Alhamdulillah. Aku dah tak tahu strike yang keberapa ni. Aduh. Cuaca makin lama makin tengah panas geng. Ni pun dah dekat pukul 12 dah ni. Aduh. Aku target mungkin 12.30 macam tu kot. Aku stop. Atau aku gerak balik lah. Jatuh. Okay geng, masukkan ikan ni dalam karung dulu. Stay tune geng . La ilaha illallah. Tak dekat. Ni malas ni. Okay geng, sampai sini je lah video aku kali ni. Alhamdulillah ada juga strike. Dah lama tak turun KLIA ni. Ingatkan tak adalah dapat hasil. Ada juga lah hasil yang boleh bawa balik. Alhamdulillah. Cuma itulah tadi aku kena tegur lah dengan mandu ladang Dia cakap kalau nak mancing, jangan mancing dekat area yang ada apa orang kata, signboard dilarang mancing tu. Jangan kat situ. Ataupun senang cerita yang ada jalan tarik hitam tu kan, jangan. Sebab kat situ bos diorang selalu lalu. Jadinya kalau lalu nanti kan tak tahu pasal kena tangkap lah apalah. Alamak. Kapal tengah bang pula. Pusing. Okay geng. Semoga korang ni lah kalau datang turun KLIA lepas ni adalah hasil untuk korang pula lepas ni. Okay geng. Apa-apa nanti kita jumpa next video. Kepada yang menonton jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.